Ni nak pergi Sungai Besar beli gula. Hari ini saya bersama Imam Jinal nak bawa korang semua jalan-jalan ke Pekan Sungai Besar. Kami nak bawa korang ke satu kedai runcit yang paling legend dekat Sungai Besar ni. Jom ikut kami. Sekarang kita sampai destinasi yang pertama. Kita berada di Marco hari ni. Marco ni kedai legend ni kedai ni. Daripada kecil dah ada lah. Dah nak tua dah saya ni. Bukan dah tua dah saya ni pun ada lagi Marco. Masya Allah. Wah, ni dah terhidang. Roti, bawang, macam-macam ada lah dekat sini. Tembikai susu, nanas pun ada. Macam ni lah suasana dalam Marco ni. Jom kami bawa korang pusing-pusing dalam pasaraya Mini Marco ni. Kenapa kami suka datang ke Mini Marco ni? Sebab apa? Dekat Mini Marco ni semua yang kita cari ada. Sekarang dah tiba masanya kita nak bayar semua barang yang kita dah beli. Kami beli sabun, kami beli susu paket 1 kilo, kami juga beli pinggan polistrin, 2 jenis sabun pencuci pinggan, susu cair dan 2 kilo gula. Korang rasa berapa jumlah kesemuanya yang kami beli tadi? Berapa tadi habis belanja dekat Marco? Okey, alhamdulillah kita dah pun selesai barang-barang untuk majlis kita malam ni. Barang dah kita beli. Dah selesai lah. Jumlah semua sekali RM99.99. Jadi jumlah keseluruhan kami berbelanja tadi adalah RM99.99. Hanya 1 sen lagi genaplah RM100. Di sini saya mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah tengok video ni sampai habis. Follow saya sekarang supaya korang dapat tengok macam-macam lagi aktiviti yang diadakan di Kampung Desa Kasih di Surau Nurul Hidayah. Kami nak menuju pulang, nak bawa durian untuk orang-orang kampung bang ya. Kita nak bagi orang-orang yang masak, untuk penat lelah dia orang masak, kita bagi jamu durian bagi dia orang rasa makan durian. Yo. Okey.